Dalil Nabi kata innal mar'ata khuliqat min dil'in a'la, sesungguhnya orang perempuan itu dijadikan daripada tulang yang pekau. Bang, barang pekau senang dah awak kira cara. Jadi kalau dia maki kita tak boleh. Dia kata nataf fetang tak boleh. Mana? Memang jenis dia dah lagu tu. Barang belok. Tak? Banyak sabar. Jangan kita duk lawang kat dia. Bukan takut. Nyanyi ke dia. Kena molek, dosa bertambah. Kena molek, murtad dia. Kalau kita nasihat dia. Sejam kita nasihat je. Bang. Perang. Iwak gini. Tak ada apa sikit pun. Sepatah dia tu baik. Kita balik rumah waris. Faham tak? Lari terus. Dia bisa dia. Kalau kita nak ada baik, kata gitu, awak, saya semua tak baik, awak dah baik. Dia kata gitu. Tak berdesing kita. Awak dah dengar ke orang duk ngajar dalam TV, dalam masjid, haram buat gitu ni? Dah kalau haram, apa nikah dengan saya? Nikah orang lain baik-baik. Tengok, kata gitu. Bila jawab apa? Syaitan kata, lawang, mek. Tak baik awak ni, awak isteri ni deraka pada saya, suami awak dah tinggi suara, masuk neraka. Dah saya masuk neraka, habis orang masuk syurga. Pulak dah jawab gitu. Lalah kita panasang, start mutul. Bukan takut. Baik aku pergi minum air, dia tidak bertambah dosa, dia jadi sejuk. Betul tak? Pasal kita ada akal. Kejar kat mutul, dah mana lari. Kalah tu lari. Faham? Betul tak? Jadi dah. Tu kalau seekor, kalau 2 ekor bayang. Lagi 2 ekor anjing. Mana tak? Minta maaf lah kapuan Bukan gerak ciri.